Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Khulafat Team insya-Allah akan membentangkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi SABK Ma'had Al-Yahyawiyah yang diberi nama Khalifah Quest. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang guru, iaitu 4 orang guru usuluddin dan juga seorang guru teknik dan vocational. Dalam era pendidikan abad ke-21 yang menuntut pembelajaran bermakna, interaktif dan berpusatkan murid, pendekatan pengajaran tradisional yang berasaskan hafalan semata-mata didapati semakin kurang relevan dalam meningkatkan kefahaman konseptual murid, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan usuluddin. Kesukaran murid untuk menguasai kandungan tersebut secara mendalam disebabkan oleh kaedah PDP yang kurang interaktif dan tidak menepati gaya pembelajaran generasi digital masa kini. Untuk itu, inovasi Khalifah Quest, jejak pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin digunakan sebagai pendekatan pembelajaran berasaskan gamifikasi yang bukan sahaja mengintegrasikan elemen permainan, interaksi sosial dan pembelajaran aktif bagi meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap kandungan sejarah Islam. Dari sudut penyataan masalah kami adalah isu utama dalam pengajaran pendidikan Islam khususnya dalam bidang sirah dan sejarah Islam ialah tahap penguasaan murid yang rendah terhadap fakta dan juga konsep yang dipelajari. Kajian mendapati bahawa murid sering mengalami kesukaran dalam mengingati fakta sejarah Islam disebabkan oleh pendekatan pengajaran yang terlalu berfokus kepada hafalan tanpa pemahaman mendalam. Keadaan ini menyebabkan murid mudah lupa dan tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Berikut adalah objektif inovasi. Objektif pertama ialah meningkatkan kefahaman murid terhadap kandungan pembelajaran khususnya berkaitan zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin melalui pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Objektif kedua ialah untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap fakta penting seperti biodata khalifah, tahun pemerintahan dan sumbangan mereka melalui pengulangan dalam bentuk permainan dan cabaran berstruktur. Selain itu, inovasi ini juga bertujuan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap mata pelajaran usuluddin. Ciri-ciri inovasi. Inovasi Khalifah Quest dibangunkan dengan beberapa ciri utama yang menjadikannya unik, relevan dan berimpak tinggi dalam konteks PDP pendidikan Islam. Ciri utama inovasi ini ialah penggunaan konsep gamifikasi, iaitu pengintegrasian elemen permainan seperti cabaran, misi dan ganjaran dalam proses pembelajaran. Selain itu, inovasi ini mengandungi soalan berasaskan fakta dan kefahaman yang disusun secara berperingkat, membolehkan murid menguasai kandungan pembelajaran secara sistematik. Cara operasi bagi Khalifah Quest adalah seperti berikut. Pelaksanaan inovasi Khalifah Quest adalah berasaskan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Pada peringkat awal, guru akan membahagikan kepada beberapa kumpulan kecil bagi memastikan pelibatan aktif setiap ahli kumpulan dalam aktiviti pembelajaran. Kemudian, adanya proses soalan dan penilaian jawapan di mana murid akan merujuk buku panduan dan menjawab soalan berdasarkan buku panduan tersebut. Setiap murid akan dibahagikan kepada 4 karakter iaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Dan setiap murid perlu menjawab soalan berdasarkan karakter yang diterima sahaja. Ini menjadikan murid akan lebih menguasai dan memahami perjalanan khalifah tersebut. Ini adalah gambar rajah inovasi bagi Khalifah Quest. Papan permainan, buku panduan, kotak inovasi dan juga kad soalan. Berikut adalah paparan Khalifah Quest. Impak bagi inovasi Khalifah Quest adalah selepas pembelajaran, murid bukan sahaja dapat meningkatkan kefahaman terhadap
isi pembelajaran, bahkan dapat meningkatkan daya ingatan murid serta minat dan motivasi belajar. Bagi cadangan penambahbaikan Khalifah Quest adalah penambahbaikan bahan permainan secara berkala dan juga akan ditambah elemen digital ataupun interaktif. Pada pendapat saya, sebelum ada permainan tu, saya rasa kurang faham. Lagi-lagi dalam bab sirah. Sebab bab sirah tu kan banyak membaca. Jadi selepas ada permainan, saya rasa seronok dan makin minat untuk mempelajari Usuluddin. Sebab apa? Ada permainan buatkan saya rasa lagi seronok dengan kawan-kawan, dan kawan-kawan bagi kerjasama untuk bagikan semangat belajar Usuluddin, lagi-lagi bab sirah. Minat Usuluddin, tapi kadang bila kelas tu saya ngantuk. Sebab saya kalau belajar kena banyak guna pergerakan, kalau tak nanti senang bosan. Lepas ada permainan itu saya rasa seronok, lepas tu macam mudah faham. Dan ni saya rasa kena ada aktiviti macam tu lagi supaya lebih semangat. Sebelum saya adanya permainan subjek Usuluddin ni, saya rasa macam kurang fokus dalam bab-bab tersebut. Tambah lagi bab sirah. Sebab sirah ni macam banyak untuk membaca, jadi agak susah sikit untuk fokus. Tetapi bila adanya permainan Usuluddin ni, saya rasa macam tertarik untuk mempelajari Usuluddin lebih banyak lagi. Suka je Usuluddin, tapi kalau kadang-kadang tu saya ada rasa mengantuk, kurang fokus. Tapi kalau ada aktiviti Usuluddin, saya tambah bersemangat.